Untuk tahun 2025 ini, terapi apa yang ada di Pusat Rehabilitasi Dominion? Kebanyakan programnya ada di Pusat Rehabilitasi Dominion khusus untuk anak-anak special needs. Kami menyediakan program terapi cari kerja dan terapi pertuturan yang dijalankan oleh terapi cari kerja dan terapis pertuturan yang bertauliah dan berpengalaman. Bagi mengelakkan ibu ayah menunggu lama untuk mendapatkan sesi terapi ulangan, kini Pusat Rehabilitasi Dominion menyediakan program sokongan terapi cari kerja iaitu Sensory Pelatihan Program dan Transformative Pelatihan Program. Juga program sokongan terapi pertuturan iaitu Language Enrichment Program. Program sokongan ini hanya ada di Dominion sahaja tau. Selain itu, Pusat Rehabilitasi Dominion menawarkan konsultasi ibu bapa untuk membantu dan membimbing ibu ayah yang mempunyai anak-anak special needs. Jom jalani sesi saringan perkembangan anak di Dominion untuk ibu ayah mengenal pasti masalah yang sedang anak hadapi dan keperluan terapi yang mengikut perkembangan semasa mereka. Untuk maklumat lanjut, boleh klik link di bio.